Assalamualaikum dan selamat datang ke sesi kupasan kita. Okey, hari ini kita nak bersembang tentang satu topik yang sangat rapat dengan kehidupan harian kita. Kita akan selami tafsir karya agung Al-Hafiz Ibnu Katsir khusus untuk surah Al-Fatihah. Objektif kita satu je, kita nak ubah cara kita faham dan macam mana kita hayati solat kita selama ni. Terus dari sekadar bacaan kepada satu pengalaman rohani yang betul-betul bermakna. Cuba anda fikir sejenak. Surah ni kita ulang sekurang-kurangnya 17 kali setiap hari, betul tak? Ia dipanggil Ummul Kitab atau Induk Al-Quran dan juga Asy-Syifa iaitu penyembuh. Tapi persoalannya, sejauh mana kita betul-betul faham mesej di sebaliknya? Adakah bacaan hari-hari kita ni sekadar hafalan yang keluar dari mulut je atau ia sebenarnya satu dialog yang hidup antara kita dengan pencipta? Jom kita tengok macam mana Ibnu Katsir merungkai rahsia ni. Kita masuk bahagian pertama. Anjakan paradigma, mencipta keseimbangan antara rasa takut dan harapan. Tahu tak, 4 ayat pertama Al-Fatihah ni bukanlah sekadar pembukaan biasa-biasa tau. Ia direka khas untuk menyeimbangkan emosi kita antara rasa gerun dan harapan. Tengok ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menariknya, majoriti ulama qiraat meletakkan ini sebagai ayat pertama. Perkataan Allah tu adalah nama khusus, tak ada siapa pun boleh guna melainkan dia. Lepas tu, ada 2 perkataan dari akar yang sama, iaitu Ar-Rahmah. Ar-Rahman bermaksud kasih sayang yang sangatlah luas, merangkumi semua makhluk kat dunia ni tanpa mengira siapa. Tapi Ar-Rahim pula adalah kasih sayang yang sangat spesifik, sangat eksklusif, khas untuk orang-orang beriman di akhirat nanti. Bayangkan betapa leganya rasa tu untuk kita sebagai orang mukmin. Seterusnya, ayat kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dekat sini, definisi Rabbil Alamin tu sangat penting. Rabb ni maksudnya pemilik, pengurus dan pemelihara mutlak untuk segalanya. Malaikat, manusia, jin, flora, fauna, sampailah ke zarah yang paling kecil. Sebab Tuhan pegang kuasa mutlak inilah, perkataan Alhamd atau pujian tu diguna pakai. Ia bukan sekadar ucapan terima kasih biasa atau asyukur tau. Ia adalah pujian yang paling sempurna, paling agung yang hanya layak untuk dia seorang. Okey, sekarang cuba tengok ayat ketiga. Allah ulang balik perkataan Ar-Rahmanir Rahim. Pernah terfikir tak kenapa sifat kasih sayang ni diulang lagi? Kat sinilah Ibnu Katsir kongsikan satu poin yang sangat hebat. Lepas Allah sebut dia tu Tuhan semesta alam dalam ayat sebelum ni, satu gelaran yang boleh buat kita rasa kerdil dan takut, Allah cepat-cepat iringi balik dengan sifat rahmatnya. Ini sebenarnya satu alat psikologi yang sempurna. Ia halang kita daripada rasa putus asa dan pada masa yang sama, wujudkan satu keseimbangan yang cukup cantik antara rasa takut nak buat dosa dan harapan pada rahmat Tuhan. Keseimbangan ini diikat dengan lebih kuat dalam ayat keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ya betul, Allah tu raja di dunia dan akhirat, tapi bila dia sebut spesifik pasal hari pembalasan, ia bawa satu realiti yang cukup menggerunkan. Pada hari kiamat tu nanti, secara harfiahnya tak ada satu makhluk pun yang berani bersuara atau cuba-cuba nak mengaku berkuasa, melainkan dengan izin Allah semata-mata. Segala perbuatan kita akan diadili dengan keadilan yang mutlak. Tak ada siapa boleh lari. Jadi, cuba bayangkan sekejap. Anda tengah berdiri depan pemilik semesta alam. Anda sedar tentang rahmatnya yang tak bertepi dan keadilannya yang mutlak. Lepas puji kebesaran Tuhan macam tu sekali, agak-agaknya, apa pengakuan paling besar, paling jujur yang patut keluar dari mulut seorang hamba? Ini bawa kita ke bahagian kedua, kemuncak teologi, tauhid dan ibadah. Ayat kelima ni, serius cakap, bukan biasa-biasa. Ia adalah nadi utama surah ni, teras kepada seluruh agama Islam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Jom kita pecahkan. Pertama, tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu. Kita ikrar, kita lepaskan diri dari apa-apa bentuk syirik dan bagi 100% ibadah kita cuma untuk Allah. Lepas tu, zap, terus disambung dengan iyyaka nasta'in, tauhid rububiyah. Kita mengaku betapa lemahnya kita. Ibaratnya kita cakap, ya Allah, aku nak sembah kau je, tapi sejujurnya, aku tak ada kekuatan pun nak buat ibadah ni kalau bukan sebab kau yang tolong. Ayat ni betul-betul meruntuhkan ego kita sebagai manusia kan? Seterusnya, kita masuk ke bahagian ketiga, jalan yang lurus dan kesesatan. Lepas kita tunduk ego dan minta tolong pada Allah tadi, nada surah ni berubah. Dari ikrar tauhid, ia bertukar jadi satu rayuan yang sangat terdesak.
Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi apa sebenarnya jalan yang lurus ni? Ibnu Kathir terangkan berpandukan riwayat, ia adalah agama Islam yang suci, panduan Al-Quran, kebenaran mutlak dan jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabat. Bila kita doa minta benda ni, kita bukan minta tunjuk arah sekali je tau. Kita sebenarnya tengah merayu untuk bimbingan berterusan. Nak hati tu sentiasa teguh atas kebenaran sampai hembusan nafas yang terakhir. Ibarat kita minta didikan seumur hidup dari Tuhan. Ayat ke-7, kemudiannya, pecahkan manusia kepada 3 golongan utama. Sangat jelas. Golongan pertama, an'amta alaihim, mereka yang diberi nikmat. Siapa diorang ni? Dioranglah yang tahu kebenaran dan gigih amalkannya. Macam para nabi, orang yang jujur dan para syuhada. Golongan kedua pula, al-maghdub, yang dimurkai. Mengikut tafsiran Ibnu Kathir, ini merujuk kepada golongan Yahudi pada masa itu dan sesiapa sahaja yang tahu mana yang betul tapi dengan sengaja tolak. Golongan ketiga, ad-dallin, yang sesat. Macam golongan Nasrani dan mereka yang ada ciri-ciri serupa. Diorang ni mungkin ikhlas beribadah tapi tak ada ilmu yang betul, jadi terpesong tanpa sedar. Pembahagian ni memang buat kita nak sentiasa muhasabah. Kita sekarang di tahap mana? Ilmu dah ada, tapi amal tu macam mana? Dan akhirnya kita sampai ke bahagian keempat, kop mohor solat kita, rahsia ucapan amin. Menjelang pengakhiran surah ni, ada satu amalan sunnah yang sangatlah indah. Macam cop mohor yang mengunci segala doa luar biasa yang kita lafazkan tadi. Rahsia ni ada pada satu perkataan ringkas je. Amin. Ibnu Kathir mengakhiri nota tafsir beliau dengan memperincikan ganjaran besar sebut amin ni yang membawa maksud, Ya Allah, perkenankanlah. Ada 4 fakta penting kat sini. Nombor 1, ia sunnah sebut tak kira kita solat sorang-sorang, jadi imam atau makmum. Nombor 2, sebutlah kuat-kuat masa solat yang dibaca kuat macam maghrib, isyak dan subuh. Yang ketiga, dan ini yang paling menakjubkan, para malaikat pun akan sebut amin serentak dengan kita. Dan sebab tu poin keempat dia cukup luar biasa. Kalau suara kita bertepatan dan harmoni dengan suara malaikat sebut amin, segala dosa-dosa kita yang lalu Allah ampunkan. Bayangkan, dengan satu perkataan je, dosa kita dihapuskan. Hebat kan? Jadi, kita dah pun sampai ke penghujung perkongsian kita. Lepas kita faham susunan ayat demi ayat ni, nampak macam mana Allah wujudkan keseimbangan antara rasa takut dan harap, rungkai makna teras tauhid, sampailah ke rahsia terampunnya dosa dengan ucapan amin. Saya nak tanya satu soalan. Bermula hari ini, adakah bacaan Al-Fatihah anda akan kekal sekadar hafalan rutin yang kosong atau adakah ia akan bertukar jadi satu dialog agung yang bertenaga dengan Sang Pencipta? Bawa kefahaman baru ni masuk ke dalam solat anda selepas ini dan rasai sendiri perbezaannya. Terima kasih kerana luangkan masa bersama kami hari ini dan teruskan pencarian ilmu anda.